Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi sekali lagi dengan ketentuannya bertemu kita di dalam akidah falsafah, cinta ilmu, akidah dan falsafah yang seperti biasa membahaskan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ataupun terjemahannya Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, tulisan Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi. Yang mana sering kita war-warkan, Imam Al-Qurtubi ini bukan ulama kecil-kecilan. Dia seorang ulama yang sangat dihormati. Kitab tafsirnya menjadi rujukan banyak pihak. Kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, ulama yang begitu tersohor sekali. Dan beliau berasal dari Cordoba di Spanyol, dilahirkan tahun 1214 dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 1273 dalam usianya 59 tahun. Buku-buku beliau begitu banyak sekali dijadikan rujukan dan kajian oleh banyak pihak, dan kita di Akidah dan Falsafah memilih salah satu daripada kitab beliau At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah ini, yang alhamdulillah telah diterjemahkan oleh pihak Al-Hidayah House of Publishers Sdn Bhd, dan hasilnya kita dapat sebuah buku yang setebal 1121 halaman kurang lebih. Hari ini insya-Allah kita nak bahaskan tajuk-tajuk yang penting. Cuma peringatan kepada para pecinta ilmu sekalian, jangan lupa untuk sertai kuis terkumpul akidah dan falsafah untuk memenangi hadiah-hadiah utama, iaitu 2 pakej umrah tajaan kembara umrah Sdn Bhd. Tuan-tuan, saudara-saudara perlu kumpulkan jawapan kuis terkumpul akidah dan falsafah bagi soalan-soalan episod 1 hingga episod ke-16, dan borang jawapan bagi kuis terkumpul akidah dan falsafah akan mula dibuka pada 26 Disember 2014 selepas saja kita tamat episod yang akhir, dan soalan akan ditanya berdasarkan kepada tajuk yang kita bahaskan pada setiap episod. Dan pada hari ini kita nak bahaskan satu tajuk yang juga mustahak berkaitan dengan hari kiamat, iaitu buku catatan amal. Mustahak tajuk ini. Sebelum kita membahaskan buku catatan amal ini, pada muka surat 403, ada pertanyaan yang ditanyakan oleh para pecinta ilmu kita berkenaan tentang tajuk syafaat yang telah kita keudarakan. Mereka bertanya tentang ada berapa jenis syafaat. Walaupun di dalam kitab kita itu ada bab yang khusus tentang berapa syafaat Nabi, tapi saya ringkaskan untuk nak memberikan kefahaman yang mudah kepada para pecinta ilmu sekalian. Kalau dalam syarah Sahih Muslim, jilid yang ketiga muka surat 36, dalam syarah Sahih Muslim dinyatakan bahawa Imam An-Nawawi katakan bahawa syafaat Nabi ini ada 5 yang kita ringkaskan keseluruhannya. Pertama, Nabi dia boleh berikan ketenangan dan juga rehat kepada kita semasa hiruk pikuk padang mahsyar. Dan Nabi boleh segerakan seseorang itu untuk urusan-urusan kemasukan dia ke dalam syurga. Jadi syafaat ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Syafaat yang kedua, kata Imam An-Nawawi, Nabi boleh mohon untuk memasukkan seseorang itu ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa melalui pemeriksaan malaikat. Dan peruntukan syafaat ini juga hanya khusus untuk umat Nabi SAW. Kemudian kata Imam An-Nawawi, syafaat Nabi yang ketiga, Nabi dia boleh bagi orang yang dah dihumbankan ke dalam neraka, Nabi boleh keluarkan semula daripada neraka. Mana orang tu dah hancur lebur lah dalam neraka, Nabi boleh mohon dengan Allah Ta'ala, bawa senarai minta keluarkan. Syafaat juga. Yang keempat, kata Imam An-Nawawi, Nabi boleh mengeluarkan orang yang sedang diazab ke dalam neraka untuk kembali ke syurga. Yang tadi keluarkan saja, ini bawakan ke syurga. Kecuali orang-orang kafir, kata Imam An-Nawawi. Yang kelima, ini syafaat penting juga, Nabi boleh buatkan peningkatan darjat seseorang itu di syurga untuk dapat syurga yang lebih baik. Contoh, kita takdir dapat syurga ma'wa bagi contoh. Syurga yang nombor 1, Firdaus. Jadi kita daripada ma'wa itu di-upgradekan, pergi ke syurga Firdaus. Ataupun kita layak dapat syurga ma'wa, tapi bilik kita di syurga ma'wa tu nanti bilik jenis twin sharing sebagai contoh, katil 2. Tapi kerana kita upgrade kita punya bilik, Nabi boleh bagi presidential suite.
syurga yang sama tapi upgrade dia punya bilik. Macam naik kapal terbang lah, mampu duk ekonomi tapi kenal dengan orang kapal terbang, upgrade pergi bisnes. Itu syafaat lah, itu dipanggil tu, syafaat. Jadi ini antara ringkas apakah syafaat yang Nabi kita boleh berikan. Yang mustahak sekali apa amalan kita lah untuk mendapat syafaat-syafaat tersebut. Baik, kita nak bincang hari ini tajuk yang tak kurang pentingnya juga, iaitu tentang buku catatan amalan. Ini pada muka surat 403 ya. Yang muka surat lain tu saya skip sebab nak memudahkan susunan silibus kita. Muka surat 403 ada satu tajuk tuan kitab kita buat, diserahkan kitab amal ataupun buku catatan amal. Diriwayatkan bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab di akhirat dan beramallah untuk akhirat, kerana hisab di akhirat hanya diringankan bagi orang yang menghisab dirinya ketika di dunia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bagi orang yang selalu muhasabah diri dia di dunia, dia akan diringankan sedikit hisab dia di akhirat. Sebab itu jangan lupa tonton rancangan muhasabah diri, sebab kita boleh hisap diri kita. Mari kita berfikir, kalau dalam dunia penyiaran, setiap rakaman siaran kita akan ada proses selepas daripada rakaman. Kita ada dubbing, kita ada editing, kita ada voice over, macam-macam. Proses editing ini adalah proses muhasabah. Iaitu sebelum kita nak pastikan benda itu molek, kita lalui proses muhasabah ini, proses editing. Kopiah tak tinggal, mengintai orang mandi rupanya. Jadi editlah gambar-gambar itu sekarang. Edit dulu. Mana yang gambar mengintai itu padamkan dulu, suara menyumpah seranah orang, mencarut-carut cakap, voice over kan, dubbingkan dulu. Mana boleh edit kita edit, mana boleh superimpose kita superimpose. Mana boleh buatlah apa yang patut, ramai orang pandai Photoshop macam-macam kan. Edit dulu amalan kita ini. Melalui apa? Taubat. Bertaubatlah. Benda kita bukannya malaikat, semua ada nakal-nakal zaman dulu. Taubat. Dengan taubat, segala gambar-gambar tak senonoh kita ni esok akan lalui proses lembaga penapisan jugalah. Jadi selamat kita. Ini pesanan Sayyidina Umar. Bila kita sendiri bikin editing, tak ada masalah lah. Ringan sedikit semasa proses catatan amal kita itu nak dibentangkan. Kemudian diriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dihisab pada hari kiamat, maka dia akan mendapat azab, Nabi sebut. Aisyah ketika itu bertanya, ya Rasul, bukankah Allah Ta'ala ada berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka manusia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah. Macam mana sekarang ya Rasul? Tadi kata azab, ni pula kata mudah. Kata Rasulullah, baginda pun menjawab, hisab yang aku maksudkan adalah arad ataupun pembentangan. Maknanya, sesiapa turut dibentangkan atau dikumpulkan pada hari kiamat, maka mendapat azab. Proses semakan ringan, tetapi ketika pembentangan itu begitu azab sekali. Sebab paling utama sekali malu itulah. Malu lah, perangai tak elok habis tunjuk ke orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, manusia dihadapkan kepada Allah 3 kali. Pertemuan pertama dan kedua penuh dengan tolak menolak dan berhujah membela diri. Yang kita biasa membaca surat khabar, proses perbicaraan di mahkamah kan. Hari ni hujah pendakwa, nanti hujah pembela, saksi pula. Dia pun berhujah, masing-masing bentang fakta. Dan dia akan yang pertama, yang kedua, menolak, membela diri dan bantahan. Namun pada pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir akan diserah kitab kepadanya melalui tangan kanan atau tangan kirinya, sehingga dia tak dapat melakukan apa-apa untuk membela dirinya. Hadis riwayat Tirmizi daripada Abu Hurairah. Apa maksud menolak dan membela ini? Dalam riwayat lain ditambah bahawa Nabi pernah bersabda, menolak dan membela diri ini akan berlaku kepada orang yang tidak kenal kepada Tuhannya ketika di dunia dan sentiasa nak menurut hawa nafsu. Mereka akan melakukan perkara itu pada hari kiamat sebab tidak kenal Tuhan, sehingga mereka sangka bahawa dengan mereka berhujah membela diri boleh menyelamatkan mereka. Sedangkan bantahan daripada Allah adalah melalui para rasulnya, mulai daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad.
Para nabi akan menjadi hujah bagi Allah untuk menyangkal dakwaan manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Al-Hakim. Rasulullah bersabda, semua kitab tersimpan di bawah arasy Allah. Bila manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan tiupkan angin kencang sehingga kitab ini berterbangan. Terbang habis helaian-helaian ini dan dibaca oleh semua makhluk. Nanti orang semua baca fail-fail kita, rekod-rekod kita. Tulisan pertama daripada kitab itu adalah Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Surah Al-Isra ayat 14. Nanti saya akan terangkan, kita bila hari hisap, kita sendiri baca rekod kita. Kita sendiri. Bawa report card kita, bentangkan. Allah, baca. Saya dulu begini, masa sekolah ni saya pernah ikat kucing, saya bakar anjing. Semua habis. Baca kuat sikit. Saya ni jahat dulu, saya bakar anjing, banyak ni sembah minyak. Jahat betul. Awak kenapa buat kerja begitu? Kita sendiri akan baca kerja mereka. Awak setuju apa yang awak baca? Setuju. Betul kan awak buat? buat. Tak ada kerja lain? Tak maaf, saya dulu nakal. Jawablah dengan Tuhan, padahkan muka esok. Sebab itu jangan buat samsing atas dunia. Kita sendiri baca rekod kita. Bukan malaikat bacakan. Awak pada sekian hari bulan, bila nak habis? Berapa bilion manusia nak baca? Kita sendiri, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat ke-14. Aisyah menceritakan, pernah satu kali aku teringat kepada neraka sehingga air mataku berlenang. Nabi bertanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Aisyah? Aisyah jawab, aku menangis sebab teringat dekat neraka. Adakah hari kiamat setiap orang ingat pada keluarganya? Baginda menjawab, pada hari itu orang akan ingat pada keluarga kecuali dalam 3 keadaan. Hari kiamat kita akan ingat keluarga kita, tapi ada 3 keadaan kita tak sempat nak ingat. Apakah keadaan tersebut? Saya akan terangkan selepas ini kerana kita akan berehat seketika kembali nanti. Kembali kita bertemu Cinta Ilmu Akidah Falsafah membincangkan pada hari ini tajuk buku catatan amal. Kita tadi membacakan hadis pada muka surat 405 tentang Aisyah bercerita bahawa dia menangis teringatkan azab neraka. Dan dia kata ketika kita di neraka pada mahsyar nanti hari kiamat, teringat tak pada keluarga? Nabi kata ingat, kita akan ingat manalah mak aku, manalah anak aku, sian, anak bongsu, mana isteri. Teringat. Tapi kata Nabi dalam kita teringat itu, kecuali 3 masa, kita tak sempat nak ingat siapa-siapa. Masa bila? Pertama, masa kita ditimbang. Oh, itu memang tak sempat nak ingat itu. Masa kita sedang ditimbang, sehingga dia tahu apakah timbangannya paling ringan atau paling berat. Yang kedua, ketika kitab diterbangkan. Iaitu, kita tak tahu adakah kitab itu akan kita terima daripada tangan kanan ataupun tangan kiri. Dan ketiga, kata Nabi, yang kita tak sempat nak fikir keluarga adalah semasa kita melalui titian siratal mustaqim. Yang di bawahnya ada neraka jahanam, kita tak tahu kita boleh lepas ataupun tidak. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, orang yang pertama sekali mendapat kitabnya dengan tangan kanan daripada umatku adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu wajahnya bersinar seperti sinaran matahari. Sahabat bertanya, bagaimana pula dengan Abu Bakar ya Rasulullah? Nabi menjawab, oh dia telah dibawa ke syurga oleh malaikat. Hadis riwayat Yazid bin Thabit. Samurah bin Atiyah berkata, seseorang datang pada hari kiamat dengan kitab yang mengandungi kebaikan yang banyak, bagaikan sebesar gunung. Ini satu cerita tuan kitab bawakan. Ada orang dia overconfident. Dia datang menghadap Allah ketika kita semak dia punya amalan, dia overconfident lah. Sebab dia bawa amalan yang begitu banyak sekali. Lalu Allah Ta'ala berkata kepadanya, kamu solat, kamu sedekah, dan kamu buat itu pada hari agar orang tahu bahawa kamu semayang. Maknanya kau semayang ni kau ada nak menunjuk ke orang sikit. Kau buat sedekah ni sebab kau nak tunjuk pada orang sikit. Ketahuilah, kata Allah, aku adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan aku. Ibadah yang aku terima hanya ibadah yang tulus mengharapkan redha aku. Begitu juga kamu puasa, supaya orang tahu kamu puasa. Ketahuilah bahawa aku hanya terima ibadah yang tulus dan mengharapkan keredaanku. Kamu sedekah pada hari itu, supaya kamu tahu orang bersedekah. Orang tahu kamu bersedekah. Ketahuilah, aku adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan aku. Ibadah yang aku terima hanyalah ibadah yang tulus mengharap kepadaku. Jadi kata ulama, riwayat ini nak menunjukkan Allah Ta'ala sendiri akan
uruskan hal-hal hisab ini di hari padang mahsyar? Allah sendiri. Mungkin kita membayangkan malaikat, tapi Allah sendiri dengan kekuasaan yang hebat, dia sendiri akan berbantah dengan kita kalau kita banyak temberang. Bawa amalan banyak, oh saya semayang, oh hebat. Tuhan boleh marah balik. Kau semayang ni bukan kerana kau nak semayang, kerana kau nak menunjuk pada orang yang kau semayang. Habislah kita ketika itu. Muka surat 406, diriwayatkan bahawa pada satu kali Nabi Isa AS dia lalu di depan sebuah kubur. Ini cerita Nabi Isa ya, muka surat 406. Lalu kubur itu dipijak dengan kakinya dan Nabi Isa berkata kepada kubur itu, "Berdirilah kamu dengan izin Allah, wahai penghuni kubur," kata Nabi Isa. Maka tiba-tiba dengan izin Allah, berdirilah penghuni kubur itu dengan izin Allah. Lalu berkata, "Wahai Ruhullah, wahai Nabi Isa, mengapa kamu membangunkan aku? Padahal aku sedang dihisap sejak 70 tahun dulu. Tak selesai-selesai lagi ni." Maka 70 tahun. Tapi tiba-tiba ada seruan yang menyahut panggilan, iaitu engkau yang memanggil aku. Kata Nabi Isa, "Aku nak bertanya kepada engkau, apa yang kau lakukan semasa hidup? Sampai kau punya proses semakan latar belakang kau sampai 70 tahun. Kau ni apa pekerjaan dulu?" Jawab lelaki itu, "Aku dulu hanyalah seorang pengangkut kayu api. Dengan itulah aku hidup, makan dan juga aku bersedekah sedikit." Terperanjat Nabi Isa. "Engkau kerja angkat kayu api, engkau punya muhasabah untuk cek amalan 70 tahun. Apa macam kalau engkau jadi pemimpin, jadi Yang Muhammad, jadi KSU, TKSU, Ketua Penolong Pengarah, CEO, berapa ribu tahun kau punya saya makan. Ini baru pikul kayu api. 70 tahun. Punyalah detailnya Tuhan tengok. Termasuklah yang kerja TV Hijrah ke mana-mana. Lagi panjang Tuhan akan cek. Kau niat apa, kau nak berdakwah atau tidak. Kau gini-gini. Dia akan cek. Pikul kayu api pun 70 tahun. 70 tahun. Maka lelaki ini menjawab. Kata Nabi SAW, "Subhanallah, 70 tahun kau kena hisap. Padahal kau bawa kayu api saja." Jawab lelaki itu, "Wahai Ruhullah, wahai Nabi Isa, sebenarnya Allah marah kepada aku. Sebab bila aku pernah sekali aku angkat kayu api milik seseorang, aku ambil sedikit kayu itu. Aku ambil. Tapi aku bukanlah kong kali kong ke jual makap ke apa, tolak pasar gelap ke, tak ada. Aku hanya ambil sedikit untuk cungkil gigi saja, itu saja. Tapi dia punya soalan aku pening 70 tahun aku nak jawab, tak boleh selesai lagi." Bayangkanlah tuan-tuan sekalian ya. Lepas dia ambil kayu tu, dia angkat, dia ambil sikit sajalah buat cungkil gigi. Lepas cungkil gigi, dia buang saja kayu itu tadi. Ketika itulah aku dicela oleh Allah dengan kata-kata, "Mengapa kamu meremehkan? Padahal aku mengetahui apa yang kamu lakukan." Dia kata, "Aku dah tak ingat dah peristiwa itu. Tapi Tuhan tanya aku, torture, aku tak boleh jawab. 70 tahun. Sebab tidak amanah." Marilah bertanya, muhasabah diri kita hari ini. Kalau hanya cerita Nabi Isa muka surat 406 ni tadi, mayat ni tadi dia cerita, "Aku bawa kayu api je, ambil kayu sikit cungkil gigi." Bayangkanlah kita pergi ofis bawa harta pejabat balik ke rumah, berapa lama kita lagi kena hentam dengan malaikat, menghentam dengan Allah. Muhasabah diri, takut tuan-tuan sekalian. Sebab Allah Ta'ala dah janji, aku punya scanning paling detail sekali. Paling detail, sampai cungkil gigi pun Tuhan akan tanya. Muka surat 407, ini pun seronok juga baca ni. Tajuknya buku amalan tergantung pada leher. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura." Dan setiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Surah Isra ayat 13. Kata Az-Zajjaj, perkataan leher di dalam ayat ini adalah suatu ungkapan untuk menunjukkan sentiasa. Iaitu sebagaimana kalung itu akan sentiasa disangkut dan berlengkar di leher kita. Ibrahim bin Adham berkata, setiap anak Adam akan mempunyai kalung yang tertulis segala amal perbuatannya. Ketika dia meninggal dunia, kalung itu disimpan oleh Allah hingga tibanya hari kiamat. Kalung itu akan dikeluarkan kembali, lalu dikatakan kepada orang itu, "Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai menghisap terhadap dirimu. Surah Al-Isra ayat 14. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Perkataan ta'iruhu itu maksudnya adalah amal perbuatannya. Kata Al-Hasan, semua manusia membacakan catatan amalnya pada hari kiamat, baik yang tidak dapat membaca di dunia maupun yang boleh membaca. Jadi kita nanti ketika hari buku amalan kita nak dibentangkan, nombor satu kena ingat itu catatan amalan gantung pada leher kita. Macam kita buat umrah, buat haji kan gantung buku doa tu kan. Itulah rupa. Tapi itu kecil, ini nala punya lagi besar meja ni agak. Amalan banyak. Jadi memang susah betul lah. Gantung pula di leher. Kemudian baca sendiri. Tuhan nak dengar. Kau baca kau punya amalan sekarang. Ini agakkan kita. Kau baca sekarang. Pertama saya begini, yang kedua. Tak dengar. Kuat sikit lagi. Agakkan kita kan. Mahu tak takut kita tu takut. Kena sergah lagi. Dan ulama' sebut, hatta orang yang buta huruf pun dia akan boleh baca amalan dia ketika hari kita dibacakan catatan amalan. Jadi berkaitan tentang masalah peristiwa dibahagikan catatan amalan di hari kiamat ini, sebahagian daripada ulama salaf telah mengatakan bahawa apabila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' bahawa kita ini akan membaca sendiri kita punya amalan kita, hisab kita, kata ulama, laqad ansafaka man ja'alaka hasiban ala nafsika. Sesungguhnya kata ulama, telah berlaku adil kepadamu zat yang telah menjadikan dirimu sebagai penghisap dirimu sendiri. Maknanya ulama kata Allah Ta'ala suruh kita sendiri baca sebab nak adil kepada diri kita sendiri. Kita sendiri akan adil. Kalau malaikat baca kita takut ada penambahan macam-macam. Ini kita sendiri. Allah kata, kau setuju apa yang tulis ni? Setuju. Nah, baca lagi. Ya, dulu saya pernah begini curi motor, gini. Betul kan kau curi motor? Betul ya Allah. Tapi ini lain, RX-Z saya curi Suzuki. Takkan salah kau baca bawah lagi, rupa banyak motor dicuri. Banyak susun. Baca salah satu. Kita sendiri yang akan baca. Cuma ada perbahasan. Tentang kita punya catatan amalan ini, kata ulama', kalau kebaikan, pahala yang belah kanan kita ini, yang dicatatkan ini, dia terbahagi kepada 3. Amalan kebaikan yang kita buat. Yang kedua, amal kebaikan yang kita niat. Amal kebaikan yang kita berazam atau cita-citakan. 3 ni lain tau. Dia punya kitab, maksudnya susunan bab dia dalam kitab kita itu. Kata ulama', apa yang kebaikan yang kita buat, maka pahalanya secara zahir akan diberikan terus. Contoh kita semayang. Kita semayang, terus dapat pahala. Kita pergi haji. Buat saja haji 40 hari, terus dapat pahala. Adapun amalan kebaikan yang kita niatkan saja, maka dia hanya dapat pahala niat sahaja. Yang ini ada ulama' yang khilaf. Ada yang kata pahala dia sama macam orang yang buat juga. Dan ada yang kata pahala dia sekadar ikut niat dia saja. Dalilnya, pernah ada satu hadis sahih berceritakan, ada seorang yang memiliki harta yang banyak, kemudian dia bersedekah. Kemudian orang lain yang tengok dia kuat bersedekah mengatakan, lau annali malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa biniyatihi wa huma fa ajrahuma sawaun. Hadis ini riwayat daripada ramai ulama hadis. Kata lelaki ini, kalaulah saya ada harta macam orang itu, nescaya saya akan sedekahkan seperti yang dilakukan oleh orang itu. Maka kata Nabi, dari sisi niat, pahala orang ini sama sahaja. Tapi memang dia nak betul sedekah. Ya? Hadis yang lain, di kalangan orang muhajirin di zaman baginda Nabi, satu ketika mereka datang jumpa Nabi mengadu, Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bidarajatil ula. Ya Rasulullah, orang kaya-kaya ni untung ya Rasulullah. Mereka ini sentiasa darjatnya lebih tinggi pada kami. Sebab dia ibadah, kami ibadah, dia pun ibadah. Cuma dia sedekah, kami tak boleh sedekah ya Rasulullah. Miskin, macam mana kami nak lawan orang-orang kaya ni masuk surga? Sebab mereka ada kelebihan bersedekah. Maka dijawab oleh baginda Nabi, beginilah, hendaklah kamu banyak mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baca 30 kali. Baca tiap-tiap hari. Maka kalau kamu buat ni, darjat kamu akan lebih up sikit daripada yang kuat sedekah tadi. Tiba-tiba satu hari, orang-orang yang kaya terdengar benda ini. Wah, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Dia orang pun amalkan juga. Lagi up lagi pula daripada orang miskin ni tadi. Ini sahabat, dia berlumba amalan. Bukan macam kita berlumba naik pangkat. Dia berlumba nak amalan. Dia dengar subhanallah. Dia pun buat. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Maka Nabi kata, tak apalah, ini kurniaan Allah.
yang berikan pada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi orang niat pun dapat pahala. Contoh kita nak puasa hari Senin, hari Khamis nak puasa misalnya kan, nak puasa sunat. Dah niat dah malam tadi, tiba-tiba siang ni ada pula orang paksa kita makan lah, entertain bos apa semua. Kita dah niat dah, tetap dapat pahala insya-Allah. Dan pahala tu kita akan tengok nanti. Kita baca puasa Khamis. Saya tak ingat saya puasa Khamis ni. Engkau niat masa tu, tapi orang ajak makan. Oh ya, setuju. Ini akan mengejutkan kita. Ada satu lagi yang akan kita bincangkan, namun saya kira kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bertemu Cinta Ilmu, Akidah dan Falsafah, membahaskan berkenaan tentang catatan amal kita di hari kiamat nanti. Mungkin tak dapat kita habiskan semua tentang tajuk catatan amal ini, namun pada episod-episod akan datang kita akan selit-selitkanlah juga tentang catatan amal ini. Tadi kita dah bahaskan para ulama, dia membahagikan kita punya kebaikan ni kepada 3 jenis pahala. Satu, pahala perbuatan yang kita buat amalan itu. Ada pahala juga kerana pahala niat. Tak sempat buat tapi niatnya ada, nak puasa 6. Dah berapa kali puasa 6, tak pernah habis puasa 6. Tapi dapatlah niat. Cuma khilaf, adakah pahalanya sebiji macam orang puasa ataupun kurang sikit. Ada yang kata dan pendapat itu kuat mengatakan dia dapat pahala niat. Taklah sehebat orang yang boleh buat. Sebab kalau gitu, kepada niat je lah kita hari-hari menipu niat ni. Jangan menipu. Dia taklah dapat. Mungkin markah 100 kalau buat. Kalau niat mungkin 80. Begitu kan. Kalau dapat buat jadi 100. Tapi nak sama 100% tak dapatlah. Itu kata sebahagian ulama. Tapi ada yang ketiga, kata ulama, dia ni perbuatan dia itu kerana dia cita-citakan. Dia beza dengan niat. Dia memang cita-cita betul. Tapi dia tak berjaya mendapatkannya. Dalam persoalan cita-cita ini, ulama bahagikan kepada 2. Seseorang yang bercita-cita melakukan kebaikan dan berhasil mengerjakan apa yang dia mampu, tapi tiba-tiba dia terhalang untuk nak menyelesaikan amalan tersebut, maka akan diberikan pada dia pahala amalan secara sempurna. Dia cita-cita pergi ke Mekah. Memang dah nak buat sangat dah. Dah dapat panggilan. Tiba-tiba last minute punya tu dia ada masalah pula dah. Masalah kesihatan. Tak boleh nak pergi. Dia memang dah uruskan semua, dah halfway. Tak dapat. Jadi orang macam ini dia berikan pahala secara sempurna. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian kematian menimpanya sebelum dia sampai ke tempat hijrah itu, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah. Begitu juga kata ulama, jika seorang itu dulunya dah biasa buat sesuatu amalan, kemudian dia terhalang kerana masalah pada diri dia, dia tak dapat teruskan, maka kata sebahagian ulama, dia tetap akan dicatat pahala amalannya macam dahulu-dahulu juga. Contoh, kita selalu pergi masjid, semayang berjemaah, duduk soh pertama. Tiba-tiba Allah uji kita sakit atau ditimpa kemalangan, dah tak boleh macam biasa. Dah bertongkat, pakai wheelchair, dah tak boleh lah, menyusahkan orang lah kalau nak pergi macam biasa. Maka terhalangnya kita itu, terhalanglah. Tapi kita tetap dapat pahala macam kita pergi jemaah dulu-dulu. Sebab kita ni, keazaman kita begitu kuat untuk melakukan, tetapi terhalang itu tadi. Jadi untunglah bagi orang yang konsisten melakukan amal ibadah, takdir dia tak dapat pergi itu kerana masalah pada dia sakit, dia uzur macam-macam, dia tetap dapat pahala macam orang pergi masjid. Ya. Begitu juga kata ulama, kalau orang nak buat jahat, orang nak berkeinginan nak melakukan jahat, tapi dia tak buat benda itu, maka ada 3 keadaan. Jika dia tinggalkan perbuatan jahat itu kerana dia tak mampu nak lakukan, maka hukumnya sama macam orang nak buat jahat juga. Maknanya dia tinggalkan buat jahat tu sebab dia tak upaya nak buat. Ada orang dia tak buat jahat ni bukan sebab dia baik sangat, sebab dia tak larat nak buat jahat. Contoh ada orang dia dulu jahat, masa muda, minum, judi, perempuan macam-macam. Tiba-tiba bertaubat. Orang pun tanya dia, oh hebatlah you, macam mana you boleh berhenti minum? Wah, dia pun ceramahlah. Kita kalau nak berhenti buat jahat ni, kita mesti ada willpower. Habis macam mana kau boleh berhenti minum? Willpower, kekuatan dalaman. Wah, marvelous.
Kau macam mana boleh berhenti main judi? Yang kau lu kuat main judi. Itu pun kita mesti ada willpower. Kekuatan dalam. Oh, marvelous. Macam mana kau boleh? Kau lu, benda tu, womanizer. Kau ni gatal macam-macam. Macam mana kau boleh tinggal perempuan? Oh, itu no power. Rupanya dia tinggal buat jahat Casanova ni sebab no power. Umur dah makin meningkat agaknya. Rupanya dia tak buat jahat sebab no power. Orang macam ni sama jugalah. Kata para ulama, dia berbuat sesuatu tu bukan kerana dia ni takut pada Allah, tapi no power, bukan will power. Kan ada orang dia tak minum. Asal pakcik tak minum dah sekarang? Masalah lah jantung apa semua. Doktor kata tak boleh minum. Adakah doktor kata tak boleh minum? Tuhan kata tak boleh minum. Dia tak minum tu sebab dia tu je lah. Yang kedua, jika dia meninggalkan kejahatan kerana Allah semata-mata, barulah dia dapat pahala. Yang ketiga, jika dia meninggalkan kerana jiwanya telah bosan atau tidak terdetik lagi daripada jiwa nak menyesal, maka tidak ada pahala. Allah akan membalas kebaikan dengan berlipat kali banyak daripada amalan. Tapi Allah tak akan balas kejahatan kita kecuali markahnya satu saja. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah Taala sebut dalam surah Al-An'am ayat 160. Siapa yang membuat amalan baik, maka Allah bagi markah 10 kali ganda daripada perbuatan dia. Tapi siapa yang buat jahat, Tuhan tak akan beri pembalasan melainkan seimbang saja dengan kejahatan dia. Kita sembahyang, setiap ibadah kita Allah bagi markah 10. Walaupun kita sembahyang sekali, Tuhan bagi 10. Tapi kalau kita buat jahat, pergi skodeng orang mandi, mengintai orang mandi, kita punya dosa satu saja. Tak dikira pula 10 kali skodeng. Apa sebab Tuhan kata begitu? Sebab aku Maha Adil. Wah, kalaulah satu dosa dibayar 10 dosa, lama kita duduk pada mahsyar esok. Nak cek amalan mengintai orang mandi je dah sekian dah. Belum kira mencuri motor, mencuri pen pejabat bawa balik. Banyak sangat. Nasib baik satu dosa, satu markah. Kalau pahala, tak. Satu pahala, satu amalan, 10 markah dia bagi. Sebab nak bagi cepatkan masuk dalam syurga. Baik, kita sambungkan balik, membincangkan pada muka surat 408. Dia katakan, kitab buku catatan amalan ini akan dibuka 2 kali, iaitu sekali di dunia dan sekali pada hari kiamat. Ketika di dunia, kitab itu dibuka untuk catat seluruh amalan manusia dan ditutup kembali semasa manusia meninggal dunia. Kitab itu dibuka kembali setelah tiba hari kiamat, di mana seluruh manusia diperintahkan membacakan kitabnya sendiri. Ketika itulah mereka dihisab oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka adapun orang yang buku amalannya diberi dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah. Ayat ini menunjukkan bahawa proses hisab berlaku ketika kitab diserahkan kepada pemiliknya. Kerana ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, mereka tidak ingat semua amal perbuatannya ketika di dunia. Itu kelemahan kita lah. Tuan-tuan ingat lagi amalan masa tingkatan 3, tingkatan 4? Mana kita ingat? Tapi Allah Ta'ala ada catatan, dia suruh baca saja. Cuma akan tanya, ingat lagi ni, tak puasa tingkatan 3 ni. Tak ingat dah tuan. Takkan tak ingat? Tunjuk gambar. Visual, VT, roll VT. Tengok, ni kau tak puasa? Makanan, okey, setuju. Berdialog dengan Allah Ta'ala ketika itu ya. Muka surat 409, ada monolog daripada Al-Qurtubi. Ini agak panjang. Kalau tuan-tuan ada kitab boleh baca, luahan hati dia. Kata dia, renungkanlah wahai saudaraku, ketika kitab atau buku catatan amal sudah diberi, timbangan sudah dipasangkan, dan kamu dipanggil dengan nama kamu sendiri di hadapan seluruh makhluk untuk menghadap Allah. Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mencari dan menyeret kamu ke hadapannya semasa namamu dipanggil. Tidak akan berlaku kesalahan sedikit pun pada diri malaikat itu dalam mengambil orang yang dipanggil namanya oleh Allah kerana namamu dipanggil lengkap dengan nama ayahmu dan kamu sudah menggigil ketakutan ketika mendengar namamu dipanggilnya. Semua orang menoleh kepadamu kerana anehnya rupamu pada masa itu. Sebab itu tuan-tuan, ada hadis disebutkan pada muka surat 412, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Pada hari kiamat
kamu akan dipanggil dengan nama kamu dan nama bapa kamu, maka elokkanlah nama kamu. Hadis riwayat Abu Nuaim daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Sebab itu kita taruh nama anak, selalu kita nasihat, jangan taruh pelik-pelik. Jangan taruh nama anak pelik-pelik sangat. Sampai 3-4 baris nama. Orang Malaysia ni kalau bubuh nama murakkab. Murakkab ni makna bertangga-tangga namanya itu. Muhammad, Firdaus, Syafiqul, Syamimi, Syafiqi, Takitni, Mama bin Ali. Ayah nama bin Ali je. Nama anak sampai 4 baris. Janganlah panjang. Orang dah lah ramai pada masyarakat. Kita dipanggil nama penuh. Bayang kalau nama kita terlampau berjela-jela. Kutuk dia orang esok. Panjangnya nama engkau ni. Kat rumah panggil apa? Boboy. Boboy. Nama sebanyak-banyak. Amirul, Syafiqul, Syabwani, Sazwani bin Abdullah. Lah pendek ingat nama ayah dia. Sebab Nabi sebut nama kita dipanggil full. Macam nama kad pengenalan. Apa sebab? Nak manusia bertriliun ketika itu. Bila disebut nama Badlishah bin Alauddin. Jadi malaikat akan terus pergi. Duduk depan. Dia akan panggil nama penuh supaya tak tertukar dengan orang lain. Dan malaikat tak akan silap. Dia punya sistem pengurusan pelanggan itu memang luar biasa betul. Dia boleh panggil balik ikut nombor ke depan ini. Jadi nasihat saya kepada yang nak bakal dapat anak, taruhlah anak nama molek-molek, senang disebut, sedap didengar. Sebab bila nama kita nama maksud tak betul, ketawa dia orang lain saja nanti. Geng-geng orang Arab, mana nama kau? Oh, dia bahan ketawa nama kita. Rupa tak ada makna dalam bahasa Arab. Jadi jangan main-main. Nama jangan main-main. Saya banyak jumpa orang, dia bubuh nama anak dia tu, bila budak ni besar, nama dia ngam dengan pekerjaan dia. Banyak saya jumpa. Nama bubuh elok-elok. Di Indonesia ada satu orang ni, dia melampau pula. Anak dia taruh nama Quran. Anak dia 7 orang. Daripada sulung sampai nombor 7, anak sulung Bismillahirrahmanirrahim. Anak kedua Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak ketiga Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Sampai waladdallin. Orang tanya dia, "Wak, gimana mau dipanggil anak?" "Oh, itu senang aja," katanya. Enggak ada masalah mau panggil. Anak dia semua nama Fatihah. Dia kata senang. Dia kata saya kalau mau panggil anak, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Datang semua anak. Dia kata, ini auta punya Wak. Anak dia ikut turutan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin dan macam-macam lagi. Jadi jangan taruh nama sebarang-sebarang. Kerana itu juga akan menyebabkan kita malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi beberapa perbincangan tentang tajuk ini, cuma kita tak dapat nak habiskan. InsyaAllah pada kesempatan akan datang, kita akan sentuh sedikit lagi tentang buku catatan amal ini. Sekali lagi, jangan lupa kepada yang tidak berkesempatan untuk mengikuti rangkaian program Cinta Ilmu, khususnya Akidah dan Falsafah, ayuh telusuri laman sesawang alhijrahmedia.com. Klik senarai rancangan, pilih kategori santapan rohani dan pilih Cinta Ilmu. Dan jangan lupa juga untuk sertai kuis terkumpul Akidah dan Falsafah. InsyaAllah hadiah utama 2 hadiah pakej umrah. Tajaan Kembara Umrah Sdn Bhd boleh menjadi milik anda sekiranya bertuah. Sekadar itu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.